reka satu benda, lepas tu pi bagi bin dekat agama. Allah tak suruh, Nabi tak suruh. Kita pi buat, lepas tu kita duk kata hak kita buat tu agama suruh. Kita duk kata hak kita buat tu Imam Syafi'i suruh. Imam Syafi'i pun tak suruh. Seperti yang diperbuat oleh orang-orang masa jahiliah itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ingat, pekerjaan itu bukan suruhan daripada Allah. Tuhan nak abang kata, hampa pi duk bagi nama unta ni nama Bahira, bagi unta ni nama Wasilah, bagi unta ni nama Ham dan sebagainya ni. Tuhan kata, aku tak suruh benda ni. Hampa pi duk mereka buat benda ni dalam agama. Faham dia apa dia, tuan-tuan? Dia nak abang kat kita, kata agama ni kita tak boleh reka. Zaman lah orang duk abang kata bid'ah ni apa dia? Reka satu benda, lepas tu pi bagi bin dekat agama. Allah tak suruh, Nabi tak suruh. Kita pi buat, lepas tu kita duk kata hak kita buat tu agama suruh. Kita duk kata hak kita buat tu Imam Syafi'i suruh. Imam Syafi'i pun tak suruh. Pasal apa? Pasal Imam Syafi'i dia ikut Quran. Imam Syafi'i dia ikut hadis. Kalau Quran tak suruh, hadis tak suruh, Imam Syafi'i tak akan suruh. Kita pi buat, kita pi doa abang kata ini Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tak pernah suruh pun. Bermakna apa? Kita pi mereka buat benda ni. Ini benda bid'ah. Bid'ah maksud benda baru yang kita reka dan kita kata benda tu agama. Rupanya benda ni pernah dibuat oleh umat dulu. Allah tak suruh pun pi duk kata unta ni nama Bahira. Kalau unta ni lagu ni dia jadi Bahira, pi serah dia dekat Tok Kong. Unta ni dia kalau lagu ni unta ni nama Ham, pi serah dia dekat Tok Kong. Agama tak suruh, tetapi depa reka benda tu dan depa letak benda tu sebagai agama suruh. Bahaya dia kata benda ni.